Assalamualaikum geng dan selamat petang. Hari ni YB datang lagi nak review kereta untuk semua guys. Macam ni kita sekarang ada 3 unit baru masuk saja di kedai kami. Ada pelbagai unit macam BMW, Toyota dan Volkswagen. Okay, so kereta-kereta yang YB nak tunjuk ni macam bukan belakang ni bukan belakang ni. Macam ni. Okay, nampak? Ini sahaja yang baru masuk di kedai kami. Yang ini model BMW M Sport Yang ini model kereta dah siap full cover untuk model G30. Okay, yang ni pun kita nak lepaskan dengan harga yang betul-betul offer Yang ni bos saya pun kadang-kadang pening kepala berapa nak jual. Ada yang cakap jual 100,000, jual 60,000, 70,000, tapi tak. Yang ni pun kita nak lepaskan murah-murah saja, hanya harga RM69,000 saja. Okey. Boleh tengok kondisi macam ni. Kondisi macam ni memang cantik memang kondisi cantik. Nak lagi? Okey, sebelah ni pula. Yang ini Volkswagen Jetta tahun 2012. Yang ini pun baru sahaja masuk di kedai kami. Harga yang kami nak lepaskan hanya RM25,000 sahaja. Okey, RM25,000 memang cukup murah model ni. Sebab apa saya cakap murah? Model ni jimat minyak satu, insurans pun jimat, road pun tak mahal. Okey. Cuma dalaman dia ni, siapa yang ada yang minat, ada yang kurang minat. Nampak dalam ada interior yang warna hitam. Seat dia pun cantik lagi. Nampak semua masih original lagi. Okey. Tak cukup lagi. Sekejap. Ini yang ini pun baru je masuk tahun 2013. Yang ni tahun 2013. Harga yang ni keras sikit sebab apa? Yang ni tahun baru sikit daripada artis yang lama sikit. Yang ini pun kita nak lepaskan harga hanya bawah RM35,000 saja. Okey, yang ni pun memang cukup cantik Ada lampu warna biru, ada fog lamp, cat masih original lagi. Okey, yang ni cat masih original lagi. Ada sport rim Sport rim pun cantik lagi. Nampak? Tengah bersih-bersihkan tu. InsyaAllah kita akan lepaskan harga murah je. So yang ni siapa yang minat boleh kontak saya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum geng. Jangan lupa subscribe saya, follow saya. Okey, itu saja.